Kalau korang pergi Kuala Lumpur International Mobility Show nanti, jangan terkejut. Sebab tahun ni, Cleans bukan setakat penuh dengan EV biasa. Ada SUV 900 horsepower, ada MPV yang lebih mewah daripada setengah rumah kat KL. Dan ada satu kereta yang kalau betul-betul muncul kali ni, mungkin jadi pengumuman paling besar Cleans tahun ni. Ini 5 kereta paling rare di Cleans yang ramai tak sangka akan muncul. Nombor 5, Pro 2 Beza Concept. Yang paling mengejutkan, bukan EV, bukan supercar, tapi Beza. Menurut pautan, Pro 2 baru-baru ni tease satu siluet sedan misteri dalam poster rasmi Cleans 2026. Ramai percaya ini mungkin petanda awal pengganti Beza yang dah berada di pasaran sejak tahun 2016. Kalau betul, ini mungkin Beza generasi baru yang pertama selepas hampir 10 tahun. Menurut laporan pautan, model baru ini dijangka guna platform DNGA yang sama macam Activa dan Alza bersama DCVT yang lebih moden. Dan yang paling menarik, Pro 2 pernah bagi bayangan kemungkinan versi hybrid serta ADAS yang lebih lengkap. Kalau jadi kenyataan, kita mungkin tengok kereta e-hailing paling popular Malaysia naik level. Bayangkan Grab Beza ada adaptive cruise control. Abang Grab lagi relax daripada penumpang. Tapi buat masa ni, semuanya masih speculation je. Menurut pautan, kalau konsep ni memang dipamerkan, model production mungkin masih setahun atau lebih lagi sebelum dilancarkan. Nombor 4, Honda Prelude. Kalau CV Type R kahwin dengan Honda Hybrid, mungkin inilah anak dia. Selepas lebih 20 tahun hilang daripada pasaran, Honda hidupkan semula nama Prelude. Menurut Anthony Lim dari pautan, Prelude baru ni menggunakan sistem hybrid 2.0 liter iMMD yang menghasilkan 203 horsepower dan 315 Nm of torque daripada motor elektriknya. 0 hingga 100 km sejam, sekitar 8.2 saat. Dan ya, ramai netizen komplain. Sebab bilanya dengar Honda Coupe 2 pintu, ramai terus bayangkan VTEC menjerit sampai jiran sebelah call polis. Tapi menurut pautan, Honda tak bina Prelude ni sebagai kereta paling laju pun. Diorang ni bina sebagai Grand Tourer yang lebih fokus kepada style, pemanduan dan keselesaan. Yang uniknya, ia guna banyak komponen chassis Civic Type R, termasuk suspensi dan platformnya. Harga sebelum ni mungkin ramai teka mahal, tapi Honda Malaysia baru je lancarkan tadi. Harganya RM278,000. Nombor 3, Jayto G700. Kalau Land Cruiser dan Spaceship ada anak, inilah hasil dia. Jayto G700 mungkin antara SUV paling gila yang akan muncul di Cleans tahun ni. Menurut pautan, SUV 3 baris tempat duduk ni menghasilkan sehingga 904 horsepower dan 1135 Nm of torque. 0 to 100, 4.6 saat je. Untuk SUV besar 3 baris. Ada sesetengah hot hatch pun belum tentu dapat nombor macam ni. Bateri dia pula 34.13 kWh. Range EV sahaja 150 km. Dan juga menurut pautan, jumlah jarak perjalanan gabungan boleh mencecah sekitar 1100 km lebih. Maksudnya, kalau isi penuh, korang boleh pergi balik KL dan Hat Yai dan masih ada baki. Bahagian dalam dia lagi gila. Ada skrin 35.4 inci, ada skrin bumbung 17.3 inci, ada juga kerusi urut dan juga dia menggunakan sistem audio Lexicon sehingga 18 speaker. Di China, harga G700 ni bermula sekitar RM191,000 hingga RM223,000. Kalau dibawa masuk Malaysia pada harga bawah RM300,000, memang banyak jenama lain mula berpeluh. Nombor 2, Kia EV4, EV5 dan juga PV5. Kia datang Cleans macam student buat assignment last minute. Datang terus 3 model sekali. Menurut pautan, Kia Malaysia akan mempamerkan EV4, EV5 dan juga PV5 di Cleans 2026. Yang paling menarik perhatian mungkin EV4. Sebab reka bentuk dia nampak macam kereta konsep yang terlepas keluar dari game Cyberpunk. Menurut pautan, kalau versi sedan jarak dia sampai 630 km, tapi untuk versi hatchback yang Kia tunjuk ni, jarak dia sekitar 590 km mengikut WLTP. Dan motor elektrik 204 horsepower. 0 to 100, 7.4 saat. EV5 pula dah mula dijual di Thailand. Versi all-wheel drive dia menghasilkan 313 horsepower dan 480 Nm of torque dengan jarak perjalanan sehingga 500 km. Dan kalau korang jenis bisnes, PV5 mungkin yang paling menarik. Van elektrik ini boleh diubah untuk pelbagai kegunaan termasuk kargo dan penumpang. Bayangkan nanti Korea Shopee datang depan rumah guna van EV futuristik. Terus rasa macam tahun 2035. Dan nombor 1 di list ni, Zeekr 9X. Ini bukan SUV, ini ancaman kepada fizik. Menurut pautan, Zeekr 9X ialah SUV flagship terbaru Zeekr dan model pertama mereka yang menggunakan enjin petrol bersama sistem plug-in hybrid. Angka dia memang tak masuk akal. 1400 horsepower, 1410 Nm of torque. 0 to 100, 3.1 saat. SUV, 3 tan, 3.1 saat.
Ada supercar yang tengah menangis dekat penjuru sekarang. Menurut pautan, Zeekr 9X ni mempunyai bateri sehingga 70 kWh dengan jarak gabungan lebih 1200 km. Panjang kereta ini pula melebihi 5.2 meter. Sampai digelar Hongju Bay Cullinan kerana rupa dan saiznya yang mengingatkan orang kepada Rolls-Royce Cullinan. Kalau itu belum cukup mewah, Zeekr turut bawa 009 Grand, MPV 4 tempat duduk ultra mewah dengan kerusi captain seat dan skrin belakang besar. Menurut pautan, 009 Grand ni menghasilkan 788 horsepower dan boleh memecut kepada 100 km sejam dalam 3.9 saat saja. Alphard nampak mewah, tapi benda ni macam Alphard yang menang jackpot. Jadi daripada 5 kereta ini, yang mana korang paling nak tengok depan mata di Klims? Beza baru, Honda Prelude, Jetour G700, Kia EV4 atau Zeekr 9X yang mempunyai 1400 horsepower? Comment down below guys.